Selamat datang ke siri perkongsian kita. Pernah tak rasa macam, aku kat mana ni? Terutama sekali bila baru masuk kerja, kan? Hari ini, kita akan bongkar satu peta rahsia yang akan bantu anda berjaya. Peta apa tu? Peta struktur organisasi syarikat anda. Bila anda faham peta ni, percayalah, anda akan rasa lebih yakin nak gerak ke mana-mana dalam kerjaya anda. Okey, cuba bayangkan hari pertama anda di pejabat baru, penuh dengan muka-muka yang anda tak kenal, nama pun satu hal nak ingat. Tiba-tiba ada benda penting nak tanya. Anda pandang kiri, pandang kanan. Alamak, nak tanya siapa ni? Bos aku yang mana satu ya? Perasaan keliru macam ni memang normal. Jangan risau, sebab itulah kita ada di sini hari ini. Kita akan leraikan semua kekusutan ni satu persatu. Baiklah, ini dia pelan tindakan kita untuk hari ini. Pertama, kita akan tengok apa itu peta syarikat. Kedua, rantaian perintah dijelaskan. Bunyi macam formal kan? Tapi penting ni. Ketiga, kita akan belik sikit buku panduan kerja anda. Keempat, kita akan fahamkan peranan anda dan penyelia anda. Dan yang terakhir, kita akan intai laluan kerjaya anda. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, jom kita masuk bahagian pertama, peta syarikat anda. Cuba bayangkan anda masuk hutan. Mesti perlukan peta kan? Sama juga di tempat kerja. Anggaplah carta organisasi ni macam GPS anda untuk anda survive dan berjaya dalam dunia korporat yang baru ni. Jadi apa benda sebenarnya carta organisasi ni? Paling senang nak faham, ia macam salasilah keluarga syarikat. Dekat situ, anda boleh nampak siapa lapor pada siapa, siapa dalam pasukan anda dan macam mana setiap jabatan tu berhubung antara satu sama lain. Senang kata, ia bagi anda gambaran besar syarikat tu dalam satu kertas je. Okey, kita dah ada peta. Sekarang, kita kena tahu pula peraturan jalan rayanya. Betul tak? Jom kita masuk ke bahagian kedua, rantaian perintah dijelaskan. Kalau carta organisasi tu peta, rantaian perintah ni pula macam undang-undang lalu lintas dalam syarikat. Konsep paling asas dalam semua ini ialah hierarki. Bayangkan, ia macam sebuah tangga. Setiap anak tangga yang anda pijak tu, itu adalah satu jawatan. Lagi tinggi anda naik tangga tu, lagi besarlah kuasa dan juga tanggungjawab anda. Simple je kan? Tangga tadilah yang sebenarnya membentuk rantaian perintah. Ia adalah laluan rasmi untuk arahan dan komunikasi. Senang cerita, ia tentukan siapa yang bagi arahan dan siapa yang kena buat kerja tu. Jadi, tak adalah nanti arahan datang dari kiri kanan, pening kepala kita dibuatnya. Dan ada satu prinsip yang sangat-sangat penting dalam hal ni. Setiap orang bawahan perlu lapor pada seorang penyelia sahaja. Maksudnya apa? Anda hanya ada satu bos. Kenapa penting sangat? Sebab nak elak pening kepala. Cuba bayangkan, kalau ada dua bos datang pada masa yang sama, bagi kerja yang berbeza, yang mana satu anda nak buat dulu? Kan dah jadi masalah. Jadi, kena ingat aliran ni dua hala tau. Arahan, ia mengalir dari atas ke bawah. Maksudnya dari pengurus kepada pekerja macam kita. Tapi accountability atau kita panggil tanggungjawab, ia mengalir dari bawah ke atas. Maksudnya, anda bertanggungjawab kepada penyelia anda untuk setiap tugasan yang dia bagi. It's a two-way street. Okey, kita dah ada peta, kita dah tahu undang-undang jalan raya. Apa lagi yang kita perlukan sebelum memandu? Mestilah buku panduan kan? Inilah dia bahagian ketiga, buku panduan kerja anda. Jom kita tengok kenapa buku ni sangat-sangat penting. Jadi, kenapa pula garis panduan ni penting sangat? Ia bukan sekadar senarai do's and don'ts yang bosan tau. Ia ada untuk pastikan syarikat patuh pada undang-undang. Dan yang paling penting, ia untuk jaga keselamatan anda di tempat kerja. Selain tu, bila semua orang ikut peraturan, imej syarikat pun nampak lebih positif dan boleh dipercayai. Pendek kata, ia melindungi semua orang, dari atas sampai bawah, termasuklah anda. Baiklah, sekarang kita dah faham gambaran besarnya. Jom kita zoom masuk sikit. Fokus pada anda pula. Kita masuk bahagian 4, peranan anda dan penyelia. Kat mana sebenarnya kedudukan anda dalam semua ni? Dalam mana-mana syarikat pun, biasanya ada dua peranan utama ni. Ada penyelia dan ada orang bawahan. Penyelia ni senang cerita bos anda lah. Orang yang pangkatnya lebih tinggi. Manakala orang bawahan tu ialah kita yang berada di bawah kuasa atau kawalan penyelia tu. Inilah asas hubungan kerja dalam struktur organisasi. Dan sudah tentu, setiap peranan ni datang dengan kewajipan dan tugas yang spesifik. Inilah skop kerja anda. Penting sangat untuk semua orang tahu apa tugas mereka. Sebab bila semua orang jelas tentang peranan masing-masing, barulah satu pasukan tu boleh bergerak dengan lancar macam enjin yang diminyak dengan baik untuk capai misi syarikat. Dan semua perkara ini tugas anda,
siapa bos anda, semuanya akan dirasmikan dalam satu dokumen penting, kontrak pekerjaan anda. Ia adalah satu perjanjian hitam putih antara anda dengan majikan. Dalam tu akan dilakar dengan jelas hubungan kerja, tugas-tugas anda dan semestinya gaji atau ganjaran yang anda akan dapat. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian yang terakhir dan mungkin yang paling menarik untuk anda, masa depan profesional anda. Jom kita bincang tentang laluan kerjaya anda. Sebabnya, bila anda dah faham semua struktur ni, ia bukan setakat untuk buat kerja hari ni je, tapi untuk anda rancang langkah anda yang seterusnya. Jadi, apa tu laluan kerjaya? Ia adalah perkembangan anda dalam sesebuah organisasi. Fikirkan ia sebagai perjalanan anda dari satu jawatan ke jawatan yang lain. Dan ia tak semestinya lurus ke atas je tau. Kadang-kadang anda boleh bergerak ke tepi, masuk jabatan lain, kutip kemahiran baru, banyak sangat cara untuk anda berkembang. Contoh paling mudah untuk kita bayangkan ialah macam ni. Mungkin anda bermula sebagai pekerja baru. Lepas dah kumpul pengalaman dan tunjukkan prestasi yang baik, anda mungkin akan jadi pekerja kanan. Dan dari situ, pintu terbuka untuk anda jadi seorang pengurus. Inilah contoh tangga kerjaya yang anda boleh daki selangkah demi selangkah. Okey, sebagai rumusan, jom kita ingat balik 4 kunci kejayaan ni. Pertama, fahami peta anda, iaitu carta organisasi. Kedua, ketahui peraturannya, iaitu rantaian perintah. Ketiga, gunakan buku panduan anda, iaitu garis panduan kerja. Dan yang terakhir sekali, kenali peranan anda supaya anda tahu macam mana nak berkembang. Kalau anda pegang 4 kunci ni, insya-Allah anda akan lebih bersedia untuk menempuh apa saja cabaran dalam kerjaya anda. Kita dah nampak kan betapa kukuhnya struktur tradisional macam ni. Ia dah diguna pakai berpuluh-puluh tahun. Tapi sekarang ni dunia kerja dah berubah. Ada kerja dari rumah, ada pasukan yang lebih fleksibel. Jadi persoalannya, adakah struktur yang tegar macam ni masih relevan? Macam mana agaknya rupa struktur syarikat di masa hadapan? Soalan yang menarik untuk kita sama-sama fikirkan kan?